Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak dakwaan bahawa DAP merupakan sebuah parti yang bersifat perkauman sambil menegaskan bahawa parti tersebut tidak pernah mempertikaikan hak orang Melayu seperti yang sering didakwa oleh pihak tertentu. Menurut laporan Sinar Harian, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan menjelaskan bahawa salah satu bukti jelas ialah DAP tidak pernah membantah langkah beliau mewartakan 20.23 hektar tanah di bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu. Dalam masa yang sama, beliau menegaskan bahawa sebagai Ketua Kerajaan Perpaduan, tanggungjawabnya adalah memastikan setiap kaum menerima layanan yang adil agar kemakmuran negara dapat dikongsi bersama tanpa mengira latar belakang. Kita buat program Melayu, Bumiputera, tambah peruntukan untuk Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, dia tak ada masalah. Tapi saya kena jaga supaya program dengan orang Cina tidak dihalang. Orang Cina yang miskin patut dibantu, orang India yang miskin patut dibantu, majoriti Melayu miskin patut dibantu, katanya pada program Temu Anwar di sebuah dewan restoran di sini pada Ahad. Mengulas perkembangan ekonomi negara, Anwar berkata pertumbuhan yang dicapai ketika ini perlu memberi manfaat kepada seluruh rakyat dan bukannya hanya menguntungkan segelintir pihak. Beliau menekankan bahawa hasil kemajuan ekonomi seharusnya diterjemahkan melalui peningkatan taraf hidup rakyat, termasuk penyediaan perumahan yang lebih baik, kemudahan asas yang mencukupi serta sistem pendidikan yang berkualiti. Ekonomi sedang meningkat, kita hendak supaya diagihkan dengan adil, pastikan rumah rakyat, gerai, kemudahan asas, mutu pendidikan diperbaiki. Saya nak anak-anak faham, kuasa itu amanah untuk digunakan, bukan untuk memperkaya diri. Politik bukan untuk memperkaya diri sendiri, politik adalah untuk memberi khidmat, katanya.